sini banyak. Tapi ada juga kedai tutup. Sekarang pukul 6.2 macam tu. Sini nampak semua baju. Ini baju budak-budak ada. Baju orang dewasa ada. Ya, banyak. Misem. Kamboja ni banyak baju je sebenarnya. So kami ni tak banyak sangat nak beli baju. Tapi siapa yang nak kahwin-kahwin kat sini? Ya, banyak baju. Saya baju warna putih ni. Cantik. Baju putih kat sini banyak-banyak dan cantik-cantik. So apa boleh belilah dekat sini. Baju budak-budak, baju raya, baju macam-macam lah baju dia dah ada. So kalau hampa berminat untuk beli, kalau hampa berminat untuk beli baju raya ke apa, hampa boleh main dekat pasar Kamboja. Sebab banyak sangat baju kurung semua tu. Setiap kedai tu macam ada baju kurung, baju Melayu, baju budak-budak, baju dah besar, baju dah tua, semua ada. Jubah semua ada. Masa tu thank you adik belanja. Malu tak. Balik bayar. Balik bayar. Cium. Hai guys, kami nak pergi makan mi kuah rebus tulang. Huh? Itu. Kita duduk kat Jabatan Pulau Pinang. Jabatan Pulau Pinang dah bertukar kepada warna coklat. Habis. Mi mak ngah mi tulang. Cantik aku. Aku tengah perangai ni, cantik tak aku? Mi nak makan mikoh kat sana. Sekolah ni klinik. Tu tempat dia, mikoh. Sekarang ni kami dah ada dekat kedai ni. So kami nak makan dah. Ni nak parking sat, cari parking weh. Parking kat sini sikit sebab tak ada parking khas untuk kedai ni. Okay guys, sampai sini je video untuk kali ni. Don't forget to like, subscribe and comment. Bye bye.